Kat camping ni kita guna pakai balik lah. Macam nasi semalam, kita nak buat nasi goreng untuk sarapan pagi ni. Memang cantik lah kan. Baik. Potong dulu bawang yang ada ni. Dia selalu camping. Bahan-bahan kita terhad. Tak banyak sangat. Buang bawah dia tu. Dan satu lagi saya nak pesan. Jangan buang sampah masa camping. Selalu orang apa yang kita bawa, yang tu kita kena bawa balik. Nanti orang lain datang apa pula. Potong bawang. Biji macam ni cukup lah. Tak payah banyak-banyak sangat. Agak-agak je. Tepikan. Bawang putih pun potong juga. Cili padi pun potong juga. Nanti kita akan tumbuk sekali. Dia lebih kurang macam nasi goreng kampung lah. Nasi goreng simple ni sebab kita datang, masa camping kita tak ada peti sejuk. Betul tak? Paling kurang pun kita bawa ice box je kan. Dan bahan-bahan macam ni sebenarnya boleh simpan. Tak payah masuk dalam peti sejuk pun dah boleh simpan dah. Baik, kita potong je cili ni. Weh, lama tak pegang pisau. Bukan, lama tak pegang pisau dekat hutan. Yeah, cantik. Pun kita ketepikan. Ini bahan yang akan kita tumbuk sekali. Kacang panjang pun kena potong juga. Cantik. Yeah. Dah siap dah. Potong semua. Dan sekarang ni saya nak tumbuk tu. Ambil sembatu je. Ya, ini dia. Ni yang special dia. Orang lain pergi camping tak bawa langsung batu. Aku bawa. Sebab apa? Aku bawa kereta parking depan kemah je. Panjang gunung ke tinggi-tinggi tak payahlah main gila bawa langsung batu ni. Berat kau. Kita letakkan bawang putih terlebih dahulu. Saya suka tumbuk bawang putih terlebih dahulu. Saya punya style lain sikit. Kan, bawang putih dengan cili sikit lah. Masuk cili. Weh, cili ni kejap lagi. Member saya tengah tidur tu. Jadi dia tahu lah. Saya pergi usap muka dia kan. Bangun. Bangun Zam, bangun. Oh, dia tahu muka dia pedas. Pegang cili kan. Siapa pegang cili dia tak rasa pijar. Baik, baru kita masukkan bawang besar. Weh, bau tumbuk cili dah rasa apa? Nampak, bawang besar. Dah rasa berpeluh dah. Panas dah. Baik, kita tumbuk bagi halus. Baik, lumat cantik. Lepas ni kita dah boleh goreng dah. Oh, pagi-pagi tadi sejuk. Kan? Ni. Dah berpeluh dah. Itu dia. Cantik. Mari kita tunjuk apa hasil setelah penat kita menumbuk. Ini dia. Macam ni pun dah okey dah. Jom kita masak. Panaskan kuali. Dia kalau pergi camping kena standby satu wok macam ni, satu lagi inilah stove ataupun dapur yang portable macam ni. Sebab pun mudah dan ringan. Dan senanglah kita nak bawa pergi ke hulu ke hilir. Kalau kita bawa dapur besar-besar tu susah pula nanti kan. Panas dah. Masukkan sedikit minyak. Ini dia. Minyak pun dah panas. Kita masukkan telur. Itu dia. Kita nak kacau dia sampai dah hancur Nampak macam banyak minyak tapi tak. Nanti telur tu dia akan hancur dan serap minyak nanti. Kita masukkan bahan-bahan kita tumbuk tadi. Dah ditumis garing cantik. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain bahan yang kita tumbuk tadi tu. Kau jangan nak meracik sangat. Ni muka nak cari makan kan kena muka pula. Pastikan jaga dia takut kita tercedera. Nampak. Baru cakap dah tercedera dah. Kena minyak. Baik, cantik dah garing macam itu. Boleh masukkan nasi. Kita masak semalam. Lebih-lebih tu kita guna balik lah. Sebab apa kadang-kadang kita masak nasi. Maklum lah datang dengan kawan. Kadang-kadang kita bakar ayam. Kawan-kawan berasa ayam dia tak makan nasi. Terlebih banyak. Pagi tu kita boleh buat nasi goreng. Macam saya. Yeah. Dan satu lagi saya nak pesan. Nasi goreng ni kena tekan-tekan sikit. Supaya nasi tu jadi sebutir-sebutir. Tapi kalau macam ni dah sedap lah. Nak sedap lagi sebab kita tak ada guna ikan bilis, isi ayam, kan, udang ke. Kita boleh masukkan, ni dia. Sos tiram rasaku. Untuk menaikkan rasa lemak, masin, aroma. Macam-macam lah. Kan. Jangan banyak sangat, agak-agak je.
Setengah dia akan masuk terlebih dahulu awal-awal. Saya suka masukkan kemudian. Dan masukkan ni dia. Kicap manis rasaku, rasa yang ku rindu. Untuk menaikkan warna, aroma, rasa. Betul? Saya cakap betul? Kalau goreng-goreng mi goreng ke, goreng apa, nasi goreng ke, kicap kena ada. Bau rasa dia sedap. Kalau tak feel. Nampak? Kan dah cakap dah. Weh, sedap lah. Telur goreng dengan kicap pun dah pergi dah. Alamak. Tak naik pun. Kita masukkan kita punya kacang panjang. Dan lepas tu kita boleh masukkan sedikit gula dan garam sebagai perasa. Untuk menaikkan rasa-rasa dan manis dan lemak dia tu. Gaul-gaulkan dia sambil-sambil saya kemas. Aku pun nak tangkap abang-abang tu buat lauk. Inilah dia sarapan pagi yang sangat sesuai masa-masa camping macam gini. Lepas ni saya nak hidangkan, bolehlah kita makan. Jangan tengok saja. Kalau camping, kenalah cuba. Tapi sebelum tu, pergilah camping dulu.